Tahun 1977 mulanya ada siapa naik motor kena pakai topi keledar. Tak kira Melayu, Sia, Cina, India, kalau belaga motor payah pecah kepala. Topi keledar nak jaga kepala, kalau silap kata kita belaga. Tak patah tangi, patah lah pohon. Lama gak lama tak boleh buat kerja. Gaya negeri kena turut bereta. Orang royak kui jangan wak tak kesa. Tak pakai topi, pakai lapia. Untuk haji hak mana di Mekah. Tambahnya pula tali pingat kedah. Tahun 79 tak kira siapa-siapa. Bila naik kereta kena tamak di dada. Masa kereta belaka tak jadi bahaya. Tali pingat kedah sangatlah kukuh. Masa kereta belaka payah kita jatuh. Kena pakai jaga, tunggulah sungguh. Kereta boleh jalan tak lebih 80. Une-une kereta motor masing-masing jaga. Kalau tak salah dia tak laga. Kenalah cepat kaki tangan dan mata. Barulah selamat di jalan raya. Bawa kereta motor kenalah gemak. Tengok ke depan biar sikit aja. Lembu balita orang jauh dan dekat. Kena tekah lekah tijak berik tak cepat. Atas jalan raya GPJ dia kuasa. Kita tak boleh nak lawan dengan dia. Kalau dia tahan GPJ punya peksa. Biasa kita ada kena tunjuk ke dia. Dia duk tunggu di tepinya batah. Dia nak tengok siapa dia lagi derah. Tak kira motor kereta lagi tembah. Baik kereta sewa dan juga projek berat. Bawa kereta motor kena ikut undang-undang. Kena tengok acak depan dan belakang. Orang nak lalu kena kita sipek. Hak lesen jangan kita kena kawan. Lesen itu makna latihan. Dia nyaki tak kira arahan. Nyaki kok sejalan orang dia makan. Sampai itu tak boleh kita kena gawan. Kalau hatu-hatu duk tunggu kok jalan. Tiada malah duk minta nak makan. Tak kira orang Cina, tak kira orang Jatan. Sampai kena hari banyak benar kematian. Kalau tinggal motor kena beringat sikit. Topi keledar kena kita nyobibi. Tak boleh nak lepas puak jing puak besi. Nya curi dia nak beli tak ada duit. Orang muda-muda rajinlah belaga. Dia lari derah tak sebawa paha. Une-une jalan raya dia wak lupa. Bila accident terus di batu dua. Bila accident terus di batu dua.